Hari ni kita orang nak pergi ke pulau. So nak jalan-jalan, nak camping tak dapat, camping penuh aja. Kita berjalan pergi pulau pula. So tengok nanti macam mana keadaan pergi pulau nanti. Apa tu? Makan apa? Nasi dagang. Nasi dagang ikan air. Ikan air nama dia. Bang. Ikan air tu maksudnya ada satu ikan gitu. Nama dia tu ikan air. Atau ikan tongkol nama dia. Puas hati lah dapat repeat lagi. Yang diri-diri masih sama rasanya. Sini memang nasi dagang lah dia punya menu special. So memang kita orang memang suka lah makan kat sini. Nasi dagang warisan nama dia. Terus pakai. Mandi muka ni tutup. Tutuplah muka tu. Dah dapat baju dah. Sama anak beranak semua. Okey. Okey lah harga kat sini. Boleh lah membeli belah. Harga sama je dekat Kuala Terengganu. Jom kita naik bot. Dah sampai. Hujan. Hujan. Island. Nak pergi pulau mana? Ha? Pulau mana? Ada tangga. Naik boleh. Okey, boleh. Okey, masih. Masih cantik, masih bersih macam sebelum ni. Nak makan apa sekarang? Nak Coco Crunch. Ni makan nasi lah tengah hari. Ada Coco Crunch ke sekarang? Coco Crunch. Coco Crunch ada kat situ, nasi suka. Nak makan nasi lah.
Nanti lapar nanti. Nantilah Coco Crunch nantilah. Makan nasi dulu. Nampak tak? Makan dia ni tak? Bilik berapa kita? Nombor apa? T4. T4. Macam jauh ya. Makan sini. Dah lain lah tu. Kan kat sini je dia punya yang ini ni ada. Mana? Dulu kan depan dia je terus ke bawah. Ha? Dia dah tambah ke depan dah. Macam mana tak faham? Dulu turun bilik, Ha? lepas tu kan pagi tu yang kita tergolek tu, kat Ha? sini lah. Dia Ha. punya tinggi tu. Bawah tu dah ke bawah. Yang ini dia dah serata dah. Welcome to my paradise. Oh, la ilaha. Hey. Dia marah. Ha. Dia duduk diam lah. Tarik. Jangan. Sini sikit, dapat sikit. Tu apa dik? Ha? Ketam. Ketam. Jom kita mandi dulu. Laut depan bilik, bestnya. Tengok ni. Apa tu? Ini kovel tapi macam pistol. Tengok. Jaga adik je. Tengok. Dia tak pakai pelampung gitu. Janganlah siram muka. Nah, air pasir. Pegang mata je. Masya Iya adik. Cuba apung-apungkan badan. Baring. Abi, tolong. Dalam ni, tolong. Dia main-main kat sini. Tak, saya nak main-main dalam ni. Janganlah ke sini lah. Janganlah dalam sangat. Tengok adik ni. Dia suka baring. Pusing kat Abi. Gelak. Dah pandai. Sikit-sikit je. One, two, three. One, two, three. Jalan.
berdiri dah. Jalan. Krep bunyi ni. Krep tadi. Apa saja dah baby-baby tu. Alah, full lupa bawa. Hello guys. Kat sini kerja makan je lah. Kali sehari. 4 kali. 4 kali makan tu. Best tak best? Aidan tu dia jatuh kat orang. Kita nak pergi makan. Makan je bila pergi resort macam ni. Tapi okey lah. Dia kat sini pun dia ada free flow. So setelah dah habis waktu makan, lepas tu ada nak minum, nak ada makan makanan ringan sikit boleh je. Acah. Adik saya makan tau. Nah, kau duduk kat mana? Air jangan goyang-goyang, pegang air duduk. Dik, tadi dah melekat ni. Apa Dik? Dish? Ya, dish. Kenapa? Okay. Apa? Ini tinggal tu jejak tu. Mana? Di sana tu. Dia tinggal tu. Biarlah. Ya Allah, decisively chose to cross, but the meteorite actually started again, and it was a... Okay, pagi ni kita nak pergi snorkeling. Yeay. first time ni snorkeling Aidan ni. Aidan first time, Mafan dah. Oh dah.
Tengok video balik lah. This. Dia kata first time pergi snorkeling dengan Aidan. Oh, yelah. First time lah dengan Aidan. Oh, iyalah. Betul lah tu. Wah. Tapi dia dekat bot. Tapi dia dekat bot ke? Tu dekat abang tanya. Di sini. Adik, sini Dik. Adik nanti jap. Dia kata lah. Adik boleh sini, boleh ejar. Ketat. La ilaha illallah. Dia jatuh je. Afan tadi dah ketatkan dah? Sabarlah Dik. Ya Allah, ni terpaling tersakiti ni. Hai, mari. Allah. Saya naik kayak pergi sana. Tu sampai dah. Sikit langis. Beg kita kat sana. Adik yang tersakiti. Sini. Kau memang dekat. Kita naik bot dulu. Allah. Ha? Panda. Adik dia. Sana ada. Dia bagi makan. Aidan, Amboi suka tu. Amboi. Aidan nampak tak turtle? Tu turtle. Kaki bang, yang pegang don't touch. Baru dah. Terkejut. Jom. Apa bebek kaki? Ha? Mana
kena baca ni. Terlanggar tadi. Besar betul. Oh, kena kat sini tadi. Aduh, nasib baiklah. Wish. Wah, betul ikan. Tak ikan sana lompat ada dia. Ada ikan lagi? Dah terjun kat situ, larilah ikan tu. Berat nampak ya? Pening kepala. Terlanggar. Lampung. Sana ada senang. Tak kom kat kan. Apa tu? Shell. Cantik tak? Dengan hitam. Simpan dulu. Rasa yang ni dah terbakar. Kita dah sampai dekat Pulau 5 ke dia cakap. Tak sure. Jom pergi tengok dulu. Tempat ni memang cantik. Memang lawa gila. Sebelah ni lah. Kenapa banyak orang suka pergi sekarang? Sebab Campy ada ni river. So we choose one river or one ocean. Hey, have you seen? Tak banyak adik ni. Ambil gambar tu belakang tu. Jom lah. Sini. Diri. Jom gambar. Sampah. Tadi dah cakap apa? Sampah. Nampak? Gambar. Gambar. Wow. Ada ke? Ada pot. Video Ada kan pot. ni. Mana ni? Mana video itu. ke gambar? Video. Video. Hello. Kita pergi tempat yang viral. Sandbank. Apa sandbank ke? Alright.
si minyak. Ya ke? Si hujan panas. Ni gula apa pula ni? Tadi dah penat, dah kata aktiviti snorkeling. Untuk makan. Ini makan memang Lauk Melayu. memang lauk Melayu. Cakap Melayu, makan Melayu, rasa Melayu. Seronok tak? Gawi tau. Ha, Tapi kalau saya tua, dia macam nampak 4 hari. So apa nak 4 hari ke? Mana boleh. Yelah kita nak jalan tempat lain lagi. Nanti kita datang lagi, okey? okey. Okey, selesai 3 hari 2 malam. Pulau Redang. Memang terbaik lah sini. Ni kita orang dah repeat kali kedua. So Pulau Redang yang lain pun dah pergi, tapi yang the best kat sini lah, dia private. Memang depan laut. Dan tak ramai. Makan pun sedap. Memang everything memang best lah kat sini. Tempat lain tu dia okey je juga, tapi dia style resort-resort besar. Ni resort tak pun besar. Ada yang kat sini mostly berrepeat-repeat lah. Ada yang setiap tahun datang sini. No, no, no.